Kisah tragik yang terjadi kepada Muhammad Taufik, seorang penghantar makanan, mengingatkan kita tentang realiti pahit yang sering terlepas pandang. Pada malam yang seharusnya biasa, dia berhenti untuk membantu mangsa kemalangan lain, nama malangnya dia sendiri menjadi mangsa. Sebuah kereta BMW yang dipandu dalam keadaan mabuk oleh seorang lelaki berbangsa Cina melanggarnya dengan kelajuan tinggi, meragut nyawanya di tempat kejadian. Apa yang lebih menyedihkan, tragedi ini bukan satu kejadian terpencil. Setiap tahun ribuan nyawa diragut di jalan raya akibat pemandu yang memandu dalam keadaan mabuk. Dan di sebalik semua ini, kilang-kilang arak yang terus beroperasi tanpa sekatan yang tegas terus menghasilkan produk yang menyumbang kepada masalah ini. Walaupun kerajaan telah mengambil langkah untuk mengawal iklan dan penajaan produk arak, namun ia masih tiada jalan penyelesaian. Malangnya, kilang arak di Malaysia terus membesarkan empayanya sehingga berekar-ekar. Siapa yang harus dipersalahkan? Inilah kisah bagaimana sebuah kilang arak terbesar di Malaysia bermula. Malaysia sebagai sebuah negara yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan dalam perkara 3/1 di dalam perlembagaan, sewajarnya menjadi contoh dalam membanteras industri yang terang-terang diharamkan dalam Islam seperti arak. Namun, sejarah menunjukkan sebaliknya. Sejak awal penubuhannya sebagai negara merdeka, arak tidak sekadar diimport, malah dikilangkan secara rasmi di tanah air ini. Perkembangan ini tidak berlaku secara kebetulan. Ia merupakan hasil dari dasar pembangunan yang dimulakan oleh pemimpin awal negara, khususnya Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, yang mengutamakan pelaburan asing dan pertumbuhan ekonomi walaupun terpaksa berkompromi dengan prinsip perlembagaan. Sekitar awal 1960-an, Guinness Overseas Limited, syarikat minuman keras dari Ireland, mula menunjukkan minat untuk mengembangkan operasinya ke Asia Tenggara. Malaysia yang ketika itu sedang membangunkan dasar pintu terbuka kepada pelaburan asing menjadi destinasi ideal. Guinness Malaysia Limited kemudian ditubuhkan sebagai cabang operasi mereka di Kuala Lumpur. Mereka memperolehi tanah seluas 20 ekar di Sungai West, Selangor dan memulakan pembinaan kilang dengan kapasiti pengeluaran puluhan ribu liter sehari. Kilang ini bakal menjadi simbol kejayaan ekonomi baharu Malaysia pada waktu itu. Pada 14 Disember 1968, Guinness Malaysia Limited dirasmikan secara rasmi oleh Tunku Abdul Rahman sendiri. Satu tindakan yang mencetuskan kontroversi senyap dalam kalangan umat Islam ketika itu. Perasmian tersebut menandakan permulaan era industri arak halal berlesen di Malaysia. Ketika ramai ulama dan aktivis Malaysia menegur tindakan ini secara tertutup, hujah utama yang dikemukakan oleh kerajaan ialah manfaat ekonomi. Pelaburan asing, cukai kerajaan dan peluang pekerjaan dijadikan penyebab utama kepada langkah yang mencabar kesucian perlembagaan dan maqasid syariah. Guinness Malaysia berkembang pesat dan pada tahun 1989, syarikat ini bergabung dengan Malayang Breweries Limited, iaitu pengeluar Tiger Beer, lalu membentuk Guinness & Berhad. Pergabungan ini menjadikan GAB syarikat arak terbesar di Malaysia. GAB kemudian menjalani penjenamaan semula kepada Heineken Malaysia Berhad pada tahun 2016. Selepas Heineken NV dari Belanda mengambil alih penguasaan syarikat, kini mereka menghasilkan berbagai jenama minuman keras seperti Heineken, Guinness, Tiger, Anchor dan Strongbow. Kilang ini mengeluarkan lebih 1 juta hektoliter setahun, menjadikannya antara kilang arak terbesar di Asia Tenggara. Produk mereka bukan sahaja memenuhi pasaran tempatan, tetapi terus dieksport ke Singapura, Thailand, Vietnam, Filipina, Myanmar dan China. Sejak penubuhannya, industri arak ini menyumbang hasil cukai yang besar kepada negara. Pada tahun 2023, Heineken Malaysia membayar lebih 1.8 bilion ringgit dalam bentuk cukai, SST dan duty import. Namun, kesan sosialnya tidak boleh disorokkan di sebalik angka ekonomi. Setiap tahun, ratusan nyawa melayang akibat pemandu mabuk. Statistik dari Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan PDRM menunjukkan peningkatan ketara kemalangan berkaitan arak sejak 2 dekad terakhir. Arak bukan sekadar minuman, ia adalah pemusnah sistem saraf, penghapus maruah keluarga dan pemula kepada keganasan rumah tangga, gangguan seksual serta jenayah jalanan. Realiti ini terus ditutup dengan alasan kebebasan bukan Islam dan manfaat ekonomi.
Mufti-mufti seperti Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin Mufti Perlis, Dato' Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri bekas Mufti Wilayah dan Dr. Juanda Jaya telah menegur secara terbuka dasar-dasar kerajaan yang membenarkan industri ini terus hidup dalam sistem halal negara. Persatuan Islam seperti ABIB, MAPIM, IKRAM dan Pembela secara konsisten menggesa penutupan kilang arak dan pengharaman pengiklanan terbuka. Tetapi, suara mereka sering ditenggelamkan oleh media arus perdana yang mendapat tajian acara daripada syarikat arak. Era Tun Dr. Mahathir Mohamad yang memimpin negara antara 1981 hingga 2003 dan semula 2018 hingga 2020 menyaksikan pertumbuhan pesat sektor pelaburan termasuk arak. Sewaktu Tun Mahathir melakukan dasar pandang ke timur, negara juga membuka pintu seluas-luasnya kepada pelabur arak dari barat. Dasar ekonomi dan dasar Islam seperti hidup dalam dua dunia yang tidak bersilang. Beliau menegaskan larangan ke atas pengiklanan arak secara terbuka termasuk di stesen TV, media sosial terbuka dan acara umum termasuk penajaan sukan, festival dan konsert. Ketika era Anwar Ibrahim sebagai Menteri Keuangan dan kini sebagai Perdana Menteri, beliau menegaskan bahawa arak adalah untuk bukan Islam dan selagi ia dikawal tiada masalah. Selain itu, Kementerian Kesihatan dan Kementerian Wilayah Persekutuan mula menyekat permohonan lesen baru dan mengetatkan penguatkuasaan iklan. Namun larangan ini hanya bersifat sementara. Iklan arak masih muncul di restoran berlesen, majalah gaya hidup elit serta aplikasi penghantaran makanan. Di peringkat negeri, Kelantan dan Terengganu mengambil pendekatan tegas mengharamkan terus penjualan dan pengedaran arak kepada semua, kecuali dibawa masuk kepada kawalan ketat untuk bukan Islam. Di negeri lain, kilang dan pengedar terus beroperasi tanpa gangguan. Malah, dalam laporan tahunan syarikat, disebut bahawa Malaysia ialah antara pasaran paling menguntungkan dan stabil dalam rantau Asia Tenggara. Promosi arak juga dibuat secara halus melalui gaya hidup, pemakaian model, tajaan muzik dan sukan, serta penggunaan nama bukan arak non-alkoholik branding seperti Heineken 0.0, Carlton Zero dan Seedlip yang kononnya tiada alkohol sebagai normalisasi budaya. Hujah bahawa ia hanya untuk bukan Islam semakin longgar apabila statistik menunjukkan sebahagian pengguna adalah remaja Melayu Islam hasil kurangnya penguatkuasaan dan pengaruh media sosial. Kilang arak yang dirasmikan dengan potongan riben satu ketika dahulu kini menjadi simbol bagaimana kuasa politik dan ekonomi boleh mengenepikan makasih syariah apabila keuntungan dijadikan kiblat pembangunan. Dalam ucapan perasmian pada tahun 1968, Tunku menyebut bahawa beliau berbangga Malaysia menerima pelaburan antarabangsa yang mencerminkan kemajuan. Kata-kata itu kekal sebagai ironi dalam sejarah negara Islam moden. Kilang tersebut kini terus berkembang, malah memperluaskan operasi digitalnya, penghantaran arak ke rumah dan pendaftaran ahli kelab arak secara dalam talian kini menjadi norma. Di samping itu, Malaysia juga menjadi tempat latihan dan rujukan bagi kilang-kilang arak di negara jiran kerana kestabilan undang-undangnya yang tidak mencabar syarikat gergasi. Pendek kata, Malaysia ialah contoh negara yang mesra arak, satu pencapaian yang tidak perlu dibanggakan tetapi seolah-olah diraihkan dengan alasan cukai dan pelaburan. Pihak universiti, mufti, NGO dan gerakan masyarakat sivil perlu lebih berani menyatakan bahawa arak ialah musuh negara, bukan sekadar musuh akidah. Kilang arak bukan sekadar isu halal haram yang mencerminkan kekalahan prinsip terhadap kuasa kapitalisme yang tidak beretika. Ketika jenama arak Malaysia dijulang di pentas dunia, jenama akhlak bangsa tenggelam dalam noda mabuk dan jenayah sosial. Penutupan kilang mungkin sukar dalam jangka masa pendek, tetapi pengurangan, sekatan dan pengalihan pelaburan wajib dimulakan sekarang. Sekiranya kita gagal, generasi akan datang tidak hanya diwarisi stadium, lebuh raya dan pencakar langit yang megah, tetapi juga legasi mabuk dan kecelakaan. Sudah tiba masanya untuk pemimpin Melayu Islam meletakkan titik noktah pada pembangunan arak di Malaysia. Jika arak masih dirasmikan, dibangga dan dibenarkan di negara ini, maka jangan terkejut jika tragedi jalan raya akibat pemandu mabuk hanyalah permulaan kepada tragedi lebih besar runtuhnya prinsip, hancurnya akhlak dan hilangnya jati diri sebagai sebuah negara Islam. Selagi kilang arak itu berdiri megah di tanah yang azan berkumandang 5 kali sehari, selagi syarikat alkohol menyumbang cukai dengan tangan kanan sambil memusnahkan masyarakat dengan tangan kiri, dan selagi pemimpin Islam terus menyepi demi pelaburan, maka jangan kita tertanya mengapa akhlak generasi merosot, jenayah meningkat dan maruah bangsa Islam tercalar. Malaysia tidak kekurangan pemimpin beragama, kita hanya kekurangan keberanian. Tidak hairan jika suatu hari nanti jenama arak tempatan lebih dikenali dunia berbanding nama tokoh politik kita. Dan ketika itu, jangan tanya di mana silapnya, tapi tanyalah siapa yang jual maruah agama demi saham dan statistik ekonomi. Sekian, terima kasih.